Sejarah Tingkatan 5 Bab 3. Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Zaman dulu, masa Kesultanan Melayu Melaka, raja ni memang dianggap sebagai bos paling besar. Apa je yang raja cakap, semua orang kena ikut. Dialah yang urus semua benda, bab pemerintahan, undang-undang, dan buat keputusan mahkamah pun raja yang tentukan. Ada juga undang-undang waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan undang-undang ni dinamakan sebagai Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ni macam buku peraturan lah. Dan ada juga Undang-Undang Laut Melaka, peraturan di laut. Semua ni bukan main ikut suka je tau, tapi ikut undang-undang yang raja telah tetapkan. Apa lagi yang raja buat? Raja sebagai ketua kerajaan. Dan kalau kita tengok macam zaman sekarang, kita ada Perdana Menteri. Lebih kurang macam tu lah. Raja juga ketua agama. Sekarang kita tengok kita ada mufti. Dan akhir sekali, raja juga merupakan orang penting dalam adat dan juga budaya. Pendek cerita, apa-apa yang berlaku, semua bergantung pada raja waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan dialah pusat untuk segala-galanya.